sama. Nombor 2, atas isu jual syarikat motosikal. Adik kakak baru boleh jadi tak faham. Apa benda syarikat motosikal ni. Malam ni ambil panjang sikit penjelasan dia. Kita ada syarikat Proton yang mengeluarkan kereta. Dan Proton ni masa Tun Dr. Mahathir tinggal ada duit cash 2 bilion lebih. 2.8 bilion duit cash dalam akaun dia. Dan Proton ni beli sebuah syarikat motosikal Itali. Bapa syarikat kereta pergi beli syarikat motosikal ni bapa? Kita jual kereta, pergi beli syarikat motosikal. Mengikut hujah yang dibawa oleh pentadbiran Proton masa dia buat keputusan ini, kerana teknologi motosikal itu boleh meningkatkan, digunakan untuk meningkatkan teknologi kereta. Kalau kita tengok Honda, ni kereta Honda antara kereta prestige, kereta sehu. Honda start dengan motosikal. Ayuh hamba mula naik motosikal 50cc. Motosikal apa? Honda Cup 50cc. Lepas dia buat motosikal berjaya, dia guna teknologi motosikal dia tadi buat kereta, dan kereta dia jadi kereta yang baik. BMW, kereta sehu, mahal. Asal start dengan motosikal juga. Jeep Suzuki 4-wheel drive, antara yang terbaik. Dia start kilat dia dengan motosikal juga. Dan tahun ni di Eropah, majalah motosikal ni telah memilih motosikal yang dikeluarkan oleh MV Agusta ni sebagai motosikal terbaik di Eropah tahun ni. Bukan hak kedai, hak kodi-kodi dak. Berapa ria kita beli syarikat motosikal ni? 500 juta ria. Kita guna duit Proton beli syarikat motosikal Itali ni dengan harga 500 juta ria. Lepas tu mari Pak Allah, dia penimpa lah, tak reti nak buat lagu mana. Dia jual dengan harga 4 ria. Kalau ada orang ataupun rakyat Malaysia tidak berasa panas kerana beli 500 ria, jual 4 ria, hamba rasa berat benar lah kita ni. Orang nego botol pun tak ada, beli botol 100, jual 4 ria tak ada. Orang nego dirial pun tak ada, beli dirial selori 200 ria, jual 4 ria selori tak ada. Kalau jual 4 ria selori dirial, balik rumah dia, marah ke bini dia. Kita ni bukan 400 ria, bukan 4,000 ria, 500 juta ria. Jual dengan 4 ria. Mahathir mana tak panas? Mahathir ni dia tak boleh juga. Benda yang tak masuk akal. Jadi Mahathir ngamuk. Berapa mau jual 4 ria, aku beli mula 500 ria. 500 juta ria. Rugi 500 juta ria. Hak ni pas hari ni, Pak Allah tak boleh jawab. Pas hari ni. Duk royak muka lain. Beratu berani. Berapa pergi jual 4 ria, beli 500 juta, pas kalau ni Pak Allah tak boleh jawab. Lekat situ. Mahathir dalam ucapan dia 24 hari bulan baru ni, dia sambung sikit lagi. Tapi dia tak pecuh lagi. Hamba difahamkan oleh orang-orang rapat dengan Mahathir, dia ada maklumat bahawa ada orang boleh pitih. Orang tu mestilah orang rapat dengan KJL, orang besar juga. Kalau setara kita, siapa nak bui kita pitih. Ada orang tertentu dalam kerajaan, hak pakak besar ni boleh pitih daripada jual 4 ria ni. Syarikat hak beli motosikal, untung dia beli 4 ria tu, dia bui pitih sejumlah yang tertentu kepada orang-orang tertentu di Malaysia. Tun Dr. Mahathir kata dia syok benda ni berlaku, tapi dia tak waktu bik bukti lagi. Dan nama rasa nak boleh sapa ke belah sebelah, panjang lagi masa. Akan sapa masa dia, Tun Dr. Mahathir akan mengeluarkan bukti-bukti yang dia ada. Masa tu kerajaan Malaysia, orang panggil, tak ada kain selabuk lah, telanjang lah kita kata. Dan ini yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir ada asas marah ke Pak Allah.
Walaupun ada orang kata Tun Dr. Mahathir ni ada niat nak jadi Perdana Menteri semula, Tun Dr. Mahathir ni ada motif yang tertentu, Tun Dr. Mahathir ni ada gitu, ada gini. Tapi kalau Pak Allah tak buat silap, Tun Dr. Mahathir tak ada peluru nak serang KJF yang dipimpin oleh Pak Allah. Tapi kalau kerana Pak Allah buat silap banyak, maka Tun Dr. Mahathir ada peluang untuk serang Pak Allah. Dua perkara kita setuju dengan Tun Dr. Mahathir. Kerana kita tak ada pilihan. Nak kata Tun Dr. Mahathir, kerana dia Tun Dr. Mahathir, maka kita tak setuju dengan dia. Tu orang kapur benar. Islam sendiri aja, Saidina Ali kata, mung jangan tengok siapa jo kata. Mung kena tengok gapo dia kata.